Okey. Hari kedua, dekat side bagi, tie pun dah pecah. Okey, untuk tingkap ni kita akan tukar. Tingkap ni kita akan tukar. Dan gising. Untuk bahagian dalam ni pun sama. Yang ni pun dah settle. Kita tunggu mozaik sampai je. Besok kita proses untuk yang dalam dulu lah. Apa? Gelap. Okey, untuk yang sini pun dah siap proses hari kedua lah. Hari kedua. So bahagian sini akan ada toilet lah. Bahagian sini ada toilet. Dia habis kita pecah lah. Malam ada kebetok dah licin. Boru pun dah penuh eh. Boru pun dah penuh eh. So yang mana area Bali dah tak kisah lah. Selangor, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan. Kami nak buat renovation untuk pecah, pasang balik tie ataupun kabinet eh. Kabinet full custom. Okay, so yang mana belum follow RT Kabinet Design dia, korang follow. Okay, pergi dekat bawah. Okay, apa pun gang, jangan jual. Okay.